بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan pada semua kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Terima kasih juga kerana mendengar kisah-kisah dari akak. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram mengenai Felda Lurah Bilut. Dan kisah ni adalah dari Fatih Osman. Jom dengar kisah dari beliau. Untuk pengetahuan korang lah, kisah Fatih ni diinspirasikan sepenuhnya dari kisah benar yang dialami oleh arwah Abah Fatih lah pada tahun 1986 masa tu. Tahun di mana Fatih dilahirkan. Mohon jasa baik pada semua pendengar terutamanya yang beragama Islam lah untuk mendoakan kesejahteraan ke atas roh arwah Abah Fatih yang pulang ke rahmatullah pada tahun 2007 korang. Tahun 1986 Felda Lurah Bilut. Arwah Abah Fatih ni dia dulu seorang pendakwah bebas yang juga aktivis politik. Dikenali ramai lah time tu yang seringkali mengembara ke Felda-Felda, pergi ke setiap ceruk kampung, hampir setiap negeri, seluruh negeri semenanjung tanah air ni dia pergi tau untuk menyampaikan ceramah agama dan juga syarahan politik masa tu. Dari masjid di Pasir Gudang, Johor sampailah ke Nun, masjid dekat Padang Besar tu, Perlis tu. Hampir semua tempat lah Abah Fatih ni pernah sampai. Semuanya dia naik kereta je, ditemani sahabat-sahabat seperjuangan dengan Abah Fatih ni. Semangat Abah Fatih ni tak pernah luntur walaupun perjalanan karya politik dan secara tak langsung hidup dia selalu bergelut dengan pelbagai dugaan, pelbagai halangan dalam sepak terajang dunia politik yang ekstrim pada ketika tu. Tapi kan di sebalik dugaan dan juga halangan daripada manusia yang secara zahir mata ni, ada jugalah pengalaman-pengalaman misteri yang seram pernah menguji tau kecekalan, keberanian Abah Fatih ni. Salah satu kisah ni berlaku masa petang, time tu senja lah, masa dia tengah dalam perjalanan nak menuju ke Felda Lurah Bilut, Bentong, Pahang. Time tu kira-kira 95 km dari Kuala Lumpur. Lebih 39 tahun yang lalu lah perkara tu berlaku. Petang tu memang kelihatan dah menghadap ke maghrib kan, waktu senja. Hanya suara enjin kereta Datsun 1970-an je yang menderum memecah keheningan. Masa tu dia melaluilah jalan raya yang semakin sunyi time tu. Arwah Abah Fatih ni dia berusia awal 40-an. Masa tu raut wajah dia tenang je. Dia pegang kemas tau steering dengan kedua-dua tangan dia. Lepas tu mata dia fokus ke depan. Relax je. Dahi berkerut sikit lah seolah-olah memikirkan sesuatu yang belum selesai dalam perjalanan tu. Masa tu yang duduk kat sebelah arwah Abah Fatih ni Pakcik Main. Dia teman sekampung Abah Fatih lah sejak remaja lagi. Dia lebih peramah, lebih ceria, santai orang dia. Mulut dia tak pernah diam pun. Ada je lah cerita tu, jenaka yang terbit daripada mulut dia untuk memecahkan suasana. Tak adalah sunyi sangat kan Main, kata Abah Fatih tanpa menoleh masa tu. Dia tengah drive kan. Jalan ni makin sempit ni. Betul ke kita ni tak salah simpang? Pakcik Mak dia toleh keluar tingkap, lepas tu dia tersenyum je. Betul lah Ustaz. Ana ingat lagi jalan ni. Dulu masa Ana hantar baja,
Ana lalu sini dengan lori 3 tan tau. Tapi masa tu siang. Sekarang ni lain macam sikit. Abah Fatih ni hanya mengangguk perlahan time tu. Mata dia kekal memandang ke depan. Kereta dah mula memasuki simpang kecil lah time tu yang menuju ke kawasan Felda Lurah Bilut. Jalan yang dilalui dah semakin gelap dah. Ditutup dengan pokok-pokok tinggi yang membentuk macam konopi lah. Itu semula jadilah keadaannya. Daun-daun dia bergetar lembut masa ditiup dengan angin. Terasa sejuk, terasa sangat. Selekoh tajam demi selekoh tajam mula menguji pemanduan kepada Abah Fatih ni tau. Kereta Datsun tu dia jadi enjin dia kuat lah setiap kali gear tu diturunkan. Jadi Abah Fatih ni dia genggam steering tu lebih kuat masa tayar depan menyentuh bahu jalan yang sempit tu nak lalu kan satu cabaran. Macam main roller coaster Ustaz. Nasib baik tak bawa Mak Ana tadi. Silap hari bulan dia baca surah Yasin sepanjang jalan. Seloroh Pakcik Mail lah sambil dia ketawa kecil time tu. Jadi Abah Fatih ni dia tak menyambut pun lawak jenaka tu. Mata dia menjeling Pakcik Mail sekejap. Wajah dia masih juga serius. Peluh dah mula membasahi belakang baju pagoda yang dipakai Abah Fatih tau. Jubah putih dan juga serban dia digantung rapilah dekat pemegang tangan tempat duduk belakang. Sekali-sekala terbuai-buai tau jubah dengan serbannya tu. Selekoh lepas ni, kalau tak silap Ana, pernah ada orang mati aksiden lori balak. Brek tak makan masa hujan. Tayar lori tergelincir masuk gaung jumpa mayat driver 2 hari lepas tu. Kata Abah Fatih tiba-tiba sambil tersenyum. Pakcik Mail terdiam sekejap tau. Ketawa dia mati serta-merta kat situ. Ustaz ni tiba-tiba cerita benda-benda macam tu. Tak usahlah. Tengah senja pula tu. Balas Pakcik Mail sambil mata dia meliar memahati kawasan sekeliling. Abah Fatih ni dia tak balas. Tapi dia menguntur senyuman nakal je pada Pakcik Mail. Kereta perlahan mendekati selekoh yang dimaksudkan oleh Abah Fatih tau. Lampu kereta menyuluh pada pokok cempaka putih yang menghiasi sepanjang sisi kiri kanan jalan di hadapan. Bunga dia kelihatan putih bersih je, seolah-olah bercahaya sendiri tau dalam cahaya malap senja. Memang nampak lah. Pokok bunga cempaka, kata Pakcik Mail perlahan. Ustaz tahu tak? Ustaz, Mak Ana selalu pesan kalau nampak pokok cempaka waktu senja, jangan tegur, jangan ambil bunga. Itu rumah Pontianak. Tapi anta pergi tegur kenapa, Mail? Soal Abah Fatih dengan nada yang sedikit tak selesa lah. Ana tak ada niat nak tegur. Ana terlepas cakap, Ustaz. Balas Pakcik Mail perlahan tau. Dia jadi serba salah. Abah Fatih ni dia tak balas, tapi dia mengerling lah ke arah satu pokok cempaka yang paling besar dekat hujung selekoh. Dahan-dahan dia seolah-olah macam menjulur ke tengah jalan. Dia menunduk lah macam mengulurkan tangan untuk berjabat salam macam tu lah. Ana pernah dengar cerita, sambung Pak Mail lagi lah, suara dia lebih perlahan tu. Dulu masa mula-mula Felda buka kawasan ni, ada budak perempuan hilang lepas maghrib. Dia nak kutip bunga cempaka, konon nak buat minyak wangi. Tak balik-balik sampai sekarang. Orang kampung kata malam-malam ada bunyi budak ketawa bawah pokok. Bila disuluh tak ada siapa, tapi bau bunga tu makin kuat. Kata Pakcik Mail panjang lebar. Jadi Abah Fatih ni dia hanya membatukan diri. Dia sebenarnya cuba nak mengawal kemarahan dia. Dia rasakan Pakcik Mail ni tak perlulah nak menyambung cerita dia pasal pokok bunga cempaka tu lagi, memandangkan mereka sedang melalui kawasan tu sekarang. Jadi Abah Fatih dia tekan brek perlahan. Kereta dah mula mengambil selekoh tajam tentu. Selekoh tu curam tau. Dah lah suram, sempit pula. Jantung Pakcik Mail tu berdeguk laju. Dudak-dudak tangan dia spontan dia pegangkan pada dashboard. Kalau kereta rosak kat sini, memang tidur sinilah kita malam ni, Ustaz. Gumam Pakcik Mail lagi. Abah Fatih ni tiba-tiba dia mengelak satu lubang kecil lah dekat jalan dengan cekap masa tu. Kalau anta nak tidur sini, anta tidur seorang. Ana tak nak. Selagi Ana bawa, insya-Allah kita tak berhenti kat sini. Jalan ni bukan tempat untuk orang biasa berhenti. Gurau Abah Fatih ni dalam nada yang
tegas tau time tu. Dia tak ada masa dah nak gurau-gurau manja, tak ada dah. Pakcik Mak dia telan air liu. Hidung dia dah kembang kempis. Jantung dia dah berdegup deras. Tiba-tiba bulu roma dia meremang kuat tau. Telinga dia jadi berdengung. Bunyi cengkerik, bunyi unggal dah mula kedengaran lah time tu. Berselang-seli pula dengan hembusan angin. Masa tu menggemersik. Orang kata apa? Angin lah, bunyi angin macam tu. Macam dilalu kat daun tau, bunyi gemersik macam tu. Macam bawa suara berbisik tau. Saat mereka melintasi kawasan pokok cempaka yang besar tu, serta-merta bau bunga cempaka tu kuat menyapa hidung pada mereka. Bau tu bukan je menusuk hidung, malah seolah-olah macam memenuhi setiap sudut ruang dalam kenderaan mereka. Ini hantar punya pasal lah Mak. Pergi tegur kenapa? Marah Abah Fatih dalam hati lah masa tu. Mau je Abah Fatih tu sekehkan kepala kawan baik dia tu. Abah Fatih masa tu tengah memandu. Sekali-sekala dia memandanglah Pakcik Mak dekat sebelah dia. Dahi Pakcik Mak tu dah berkerut dah kening dia. Hampir dah bertaut dah. Pakcik Mak juga memandang ke arah Abah Fatih sekilas tau, sebelum mata dia kembali setia pada jalan raya. Masa tu kan kelihatan seolah-olah dia tak senang dah dengan bau cempaka tu. Tapi Abah Fatih kekal tenang walaupun ada sesuatu lah dalam diamnya yang menggetarkan hati sebenarnya. Pakcik Mak ni dia bersandar semula lah time tu. Dia cubalah nak tenangkan diri dia kan. Tapi mata dia masih terpaku kat belakang tau, melalui cermin sisi ke arah pokok cempaka besar yang makin menjauh lah dia tinggal. Sekilas dia ternampak sesuatu macam kain putih tersangkut, lepas tu bergoyang perlahan dekat dahan pokok tu. Tapi kan bila dia kelipkan mata, tak ada apa-apa pun yang dia nampak lepas tu. Ustaz, ana rasa tak sedap hati lah, bisik Pakcik Mak. Abah Fatih ni, dia cepat-cepatlah pandang ke sekeliling. Tapi kan, yang menarik perhatian Abah Fatih ni bukan je bau cempaka tu. Malah ada sesuatu yang lain dekat luar kereta menarik perhatian Abah Fatih ni. Nun kejauhan dekat depan tu, Abah Fatih ada nampak tahu dengan sama-sama ada selai kain putih yang seakan akan tergantung kat dahan salah satu pokok besar yang tinggi tu. Dari jauh nampak sangat kain tu terbuai-buai perlahan, seolah-olah menari di tiup angin. Abah Fatih ni pandangkan arah kain tu dengan penuh rasa nak tahulah. Serta-merta dirasakan bulu roma dia tu meremang tau. Tiba-tiba Pakcik Mak kat sebelah tu mula bersuara. Time tu lah kesunyian tu dipecahkan dengan suara Pakcik Mak. Boleh ke ayat macam tu? Ustaz. Suara yang ringkas tapi dia penuh dengan rasa bimbang tau. Dia macam menyorok rasa takut sebimbang macam tu. Abah Fatih ni ngangguk-nganggukkan kepala dia perlahan. Tandanya Abah Fatih ni faham lah. Lepas tu kan kereta mereka meluncur laju ke bawah naungan rimbunan dahan pokok-pokok tinggi yang menghampiri lokasi kain putih tu lah yang tergantung tu. Selekoh tajam yang sempit dengan gaung yang dalam tu dah menanti dah pada mereka kat depan. Tiba-tiba ada sesuatu yang tak dijangka berlaku. Tanpa sebarang amaran, kain putih yang sebelum ni terlihat tergantung kat dahan tu tiba-tiba melayang-layang perlahan tau, jatuh korang. Kain tu mendarat dengan tepat dekat atas cermin hadapan kereta mereka, Mak Ai, menutupi hampir keseluruhan pandangan depan mereka. Cuba bayangkanlah kalau kita lalui dan nampak kain tu kan, tiba-tiba jatuh pula. Abah Fatih ni terkejut tau. Tapi dengan tenang kaki dia tekan lembut je pedal brake tau untuk perlahankan sedikit kelajuan kereta dia tu. Risaulah kalau kenderaan je tu membuang ke tepi ke macam tu. Lepas tu terbabas menuju ke gaung. Gaung tu dalam kot. Yang sebelahnya tu. Setelah kelajuan kereta dapat dikurangkan dalam keadaan ketenangan dengan serendah yang mungkin lah, tangan Abah Fatih ni ligat lah dia menurunkan tingkap kereta sepenuhnya. Lepas tu dengan pantaslah dia menjengukkan kepala dia keluar untuk tengokkan jalan. Ayah Fatih ni tetap pegang steering dengan kemas. Ayah Fatih cuba untuk tak pedulikan tentang pemanduan dia yang sangat terganggu masa tu. Pakcik Mai juga dia cepat-cepatlah dia turunkan tingkap kereta. Lepas tu dia hulurkan tangan dia untuk dia cabutkan kain tu. Tapi setiap kali tangan Pakcik Mai tu cuba nak meraih kain tu kan, nak ambil macam nak cabut, kain putih tu seolah-olah mengilak tau.
Dia beralun, berpusing, seakan-akan ada nyawa lah pada kain tu. Macam kain yang hidup tau. Kain tu terus menerus mengelak, lepas tu berpusing, membuatkan kedua-dua mereka tu terpaku kat situ. Pada saat tu lah Abah Fatih ni dia mula tersedar bahawa mereka sedang mengalami sesuatu yang jauh lebih aneh daripada sekadar sehelai kain lapik yang tersesat. Lepas tu tak semena-mena hidung mereka berdua tu ditusuk dengan bau yang sangat busuk. Bau dia tu macam bau bangkai yang sangat meloyakan tau. Lantas mereka cepat-cepatlah tutupkan hidung mereka, gunakan tangan mereka tau. Mereka berdua tu hampir nak termuntah lah tahankan bau busuk tu. Allahu Akbar Ustaz. Jerit Pakcik Mail masa tu dia sengau lah sebab dia tengah tutup hidung. Allahu Akbar Ustaz, macam tu lah. Kita kena sakat ni Mail, kata Abah Fatih ni dalam ringkas dengan nada yang rendah. Hampir berbisik lah sambil leher dia dipanjang-panjangkan jengukkan keluar tingkap kereta. Dia perhatikanlah keadaan sekitar sambil memandu. Dia tengok-tengokkan juga, hati-hati kan. Dalam kekalutan yang mencengkam situasi mereka tu, tiba-tiba sesuatu berlaku pada cermin depan kereta. Kain putih yang terbuai-buai, yang meliuk-liuk tu mula berubah tau. Dari balik kain putih yang menutupi cermin tu, perlahan-lahan macam bayang-bayang yang tak jelas. Masa tu kelihatan berbentuk kepala manusia. Awalnya itu hanya bayangan sama-sama je, tapi kan dalam beberapa saat bayangan tu semakin jelas sehingga kelihatan macam kepala seorang wanita berambut panjang, sangat panjang, yang tersembul tau. Rambut panjang dia mula menggerebang, terbang bertebaran seakan-akan ikutkan irama angin senja tau. Wajah dia pucat kehijauan dengan mata yang sangat terbeliak. Mata dia tu berwarna putih, putih seputih-putihnya penuh. Mulut dia yang tersenyum lebar menunjukkan gigi-gigi tajam dia, gigi yang kuning dia dari celah bibir dia, bersama dengan darah pekat meleleng korang. Bukan senyuman kosong tau. Suara ketawa dia mengerikan lagi tu. Dah mula dah bergema tau. Seakan-akan ketawakan pada Abah Fatih dengan Pakcik Mail. Itu macam untuk mengusir kehadiran diorang lah, macam tu. Tak nak diorang kat situ ke, macam tu lah. Dia macam mengusir tau. Kak Punti yang muncul tu seolah-olah semakin jelas. Kepala tu sekarang ni dah betul-betul melekap dekat depan kain putih tu, dengan rambut panjang yang berkibar-kibar. Dia mengilai tawa dia semakin lama makin kuat, semakin jelas menembusi keheningan senja dalam hutan berluka lurah bilut tu. Bayangkanlah korang berdua je kot dalam kereta, dalam hutan pula tu, sunyi, tiba-tiba ada orang ketawa macam mantap lah kan. Suasana dalam kereta tu dah jadi semakin tegang. Bunyi hilai tawa Kak Punti tu bergema di seluruh ruang tau, dengan suara yang tersekat-sekat dengan penuh kekuatan lah. Pakcik Mail ni dia mula melafazkan azan. Bila dia azan, suara dia walaupun dalam kata-kata kan, dia cuba juga dia azan. Ada sikit lah rasa nak menangis time tu. Suara azan yang dilantungkan tu semakin lama semakin lantang sehingga selesai tau, bergema dekat sepanjang lorong hutan yang sunyi tu. Tapi Kak Punti tu tak macam nak menghilang pun dengan mudah. Dia macam tak ada apa, macam tu. Malah dia terus mendakap cermin depan kereta tu seolah-olah dia tak nak bergerak pun, tak nak pergi mana pun. Kepala Kak Punti tu dia liuk-liukkan dengan agak kelakar lah, tapi kelakar yang menyeramkan. Sambil tawa dia tu tawa sinis yang terus-terusan juga bergema kat situ tau. Abah Fatih ni masih kekal tenang memandu sambil bibir dia bergerak. Dia baca ayat-ayat ruqyah dengan lantang time tu. Nasib baiklah Ayah Fatih ni dia boleh handle situasi. Dia baca ayat yang bermaksud macam ni: dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku perintahkan kau berhenti mengganggu kami. Dia baca macam tu lah. Suara Abah Fatih ni lantang dan tegas dengan penuh yakin lah dia cakap macam tu. Lepas tu Abah Fatih mula baca ayat-ayat dari surah Yasin. Selang-seli lah bibir dia terus melafazkan zikir la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, macam tu. Lepas tu kan Abah Fatih ni bertempik, dia lafazkan ayat kursi dengan penuh khusyuk.
Dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Suara Abah Fatih ni memenuhi ruang kereta tau. Bergema time tu. Mulut Abah Fatih tak pernah berhenti melafazkan zikir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan Kak Punti tu masih degil juga. Masih mengganggu juga. Ganggukan dia orang dengan menutup keseluruhan tingkap hadapan kereta tu. Lepas tu mengilai-ngilai tanpa henti. Setelah 2-3 minit jugalah berlalu, dalam keheningan senja yang dah menginjak ke malam kan, ada terdengar suara azan maghrib yang lantang, yang nyaring dari sebuah surau berhampiran dengan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu asyhadu an la ilaha illallah. Kira suara azan masa tu. Tiba-tiba kan Kak Punti yang selama ni mendakap cermin tu, dia seolah-olah hilang sekelip mata tau. Kepala tu lenyap. Dan kain putih yang menutup cermin tu pun berubah jadi kabus yang perlahan lesap dalam udara malam. Tak ada lagi lah kedengaran ngilai tawa yang menyeramkan. Hanya tinggal laungan azan yang dah menginjak manusia untuk mendirikan solat. Setelah selesai ketika yang berasa macam selama-lamanya tu, perjalanan mereka pun mulalah berubah. Suasana hutan yang tebal, yang sunyi, beransur-ansur berakhir bila mereka sampai kat pinggir jalan yang sedikit lebih terang benderang lah time tu. Pakcik Mail yang masih terkesan dengan perjalanan tu tadi, dia hanya boleh ngangguk dengan perlahan tau. Mereka pun meneruskan perjalanan ke surau berhampiran tu sambil mata kedua-duanya tu tak berhenti-henti juga memerhatikan cermin depan. Suasana hening tu menyelubungilah kereta time tu. Lepas tu Abah Fatih ni dia tarik nafas panjang. Dia cakap dengan suara yang penuh kelegaan lah, Alhamdulillah kita selamat, Alhamdulillah. Pakcik Mail pun dia tak dapat nak menahan rasa syukur tau. Alhamdulillah, betul tu Ustaz. Ana memang rasa kehadiran makhluk tu sangat menakutkan tadi. Tapi azan dan doa telah menyelamatkan kita. Ana takkan pernah lupa malam ni. Setelah melalui jalan yang berliku-liku dan penuh dengan bayang-bayang jin syaitan yang menyesatkan tu, Abah Fatih dengan Pakcik Mail akhirnya sampailah dekat surau yang menjadi penawar bagi jiwa-jiwa yang sedang bergelut. Surau kecil tu terletak dekat tepi jalan. Kejauhanlah nampak lampu-lampu pudar menerangi ruang solat yang sederhana tapi penuh dengan ketenangan tau. Abah Fatih diparking kereta dengan hati yang penuh syukur. Dengan segera dia keluar untuk menunaikan solat maghrib. Pakcik Mail mengiringi dia lah. Masih kelihatan bimbang masa tu, tapi dia tak mengabaikan keperluan dia untuk beribadah. Sebelum melangkah masuk ke dalam surau, Abah Fatih dia berdoa sambil dia memandang ke langit lah yang masih dihiasi bintang-bintang. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas limpahan rahmat-Mu. Lindungilah kami daripada segala gangguan jin syaitan dan bahaya, dan jadikanlah malam ini sebagai bukti bahawa keimanan dan ketakwaan kami akan sentiasa menjadi pelita dalam kegelapan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Apa yang baik kita sama-sama ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Jangan lupa korang untuk kuatkan iman, tingkatkan amalan. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih.